Okey. Kita bersama Jai. Jai, kita nak pergi mana, Jai? Kita nak pergi masuk masjid. Sekarang pukul 12 suku. So kita nak masuk masjid, kita kena datang awal. Kita solat raya pukul 7. So kita ada berapa jam dalam masjid? 7-8 jam itu. Kita ada 8 jam dalam masjid. So kita Memang petak. tengok petak sikit lah. Tapi nak dapatkan saf dalam masjid, so kita kena datang awal. Kena effort sikit lah. Alright, let's go. Okay, sekarang kita nak pergi sana. Sini pintu utama dia, kita masuk sini lah. Terasa aircon tu. Oh, tu sedap tu. Sejuk tu yang best tu. Oh, pintu utama dia ni. Memang kita suka sebab cantik kawasan ni. Kita kena itikaf ni selama 7-8 jam untuk dapat solat raya dalam masjid. Waktu sini memang sunyi lagi lah dalam. Banyak kosong lagi. Kita nak pergi ambil plastik tu. Oh, ini memang kosong ni. Baru pukul 12 malam. Kosong. Oh, ini kita nak. Senang kita nak pilih tempat. Okay, Jai, kita nak pilih sebab macam tadi ya? Tempat macam mana? Kena cari tempat yang boleh sandar. Yang boleh sandar Sebab kita lama dalam masjid ni, so kena ada support lah. Kena ada support system lah. Okay, kita pilih sini. Letak slipper sini dulu. Tempat favourite kita. Tempat boleh sandar. Okay, sekarang pukul 12.45. Saya dengan Jai masih lagi menunggu jemaah. Jai macam mufti. Macam mufti Saudi. Oh, tak nak kalah mufti Saudi. Kami tengah tunggu. Saya tengah tunggu. Tengok ramai tak datang. Memang datang ke 12 memang sampai lah. Sebab banyak kosong-kosong. Dia pun dah nampak macam ustaz-ustaz ni. Ada jam. Okay, sekarang ni dah pukul 2 suku. Sing. Come on. Tarim, jalan. 1, 2. Jai. Kita lagi berapa jam dah? Dah subuh, lepas tu dah solat raya. Sampai sejam. Subuh 4 lebih. Okay guys, selamat Hari Raya Aidiladha. Pulau sikit.
kita dah selesai solat raya Aidiladha. Apa perasaan? Apa perasaan? Oh, memang teruji iman. Memang puas hati tak dengan perjuangan ni 8 jam itikaf. Puas hati lah. Ya, sekarang ni kita nak cari makan. Jom. Aidul Sa'id, let's enjoy this happy day. Aidul Mubarakah. Tu ramai yang tumbang, ramai fighter-fighter kita yang semalam dah tumbang. Tumbang lagi brother kita. Tapi good job lah. Okay, penuh. Jalan sesak. Okay, inilah suasana dia. Baiklah. So, tu saja untuk vlog solat raya Aidiladha dekat Madinah. Tak boleh juga pada kredit untuk Jai, fighter kita yang berjaya juga habiskan itikaf 8 jam. Okay, jumpa lagi untuk next video. Bye-bye.